Lepas tu kan bila pukul 2 pagi 3 pagi kita fresh datang lagi dia orang ni kan. Lepas tu kita pilih orang pilih. Masa dia pilih itulah berdebar-debar lah kan, harap-harap kita tak kena lah. Lepas tu kawan saya kena, dia orang bawa keluar semua. Bukannya boleh siapa yang tak dipilih boleh tidur, tak ada kan. Siapa yang pilih ke tak pilih semua kena keluar. Lepas tu dia bawa dekat koridor tu, dekat lorong-lorong bilik tu kan. Lepas tu seorang tu kita tengok lah, tiup, kata dia dah tunggu dah senior-senior ni kat situ. Dia pilih orang tu, dia kata tiup sekarang. Budak ni pun dia ajarlah cara-cara meniup tu, menongak ke atas tiup. Rupa-rupanya dia tiup lampu elektrik, bab lampu tu. Dia onkan switch tu, dia suruh kita tiup. Allah, ya Tuhan, ke macam mana lah kan. Sampai ke pagi lah. Dia kata selagi kau tak tiup kuat-kuat, dia kata kan. Selagi tak tiup kuat-kuat, macam tu lah dia akan herik kita lah kan. Dengan suara garang dia, brother-brother ni, kita pun terpaksa buat. Kalau siapa nak ketawa, memang kena join lah kan. Kena 2-3 orang meniup apa tu meniup lampu elektrik tu kan. Jadi sampai ke pagi. Jadi bila dah pagi tu dia offkan lah lampu tu, kita boleh balik lah dorm masing-masing. Esoknya tu kan, lepas siap semua makan minum, dah selesai upacara-upacara lain kan, berlangsunglah lagi ni nasib kita lah. Kalau kita tak kena pilih kan, itu nasib kita lah. Dia minta kita buat sesuatu, kita buat lah macam biasa. Tapi ragging ni dia tak kira masa tau. Dia tak kira pagi ke, tengah hari ke, petang ke, malam ke, dia tak kira. Anytime kena bersedia je lah kan. Jadi petang tu, pukul 2 petang agaknya kan, kita baru rehat, baru lepas makan, datang satu grup. Ini grup yang kita paling takut ni kan. Dia pun datang, Friday kata dia kan. Dia pun pilih. Sekarang pilihan lah, pilih. Ya Allah, tak tahu nak cakap lah. Itulah nasib saya hari tu kan. Dia terpandang sengkau, kata dia. Saya kena hari tu. Allahu Akbar, entah apalah yang nak buat ni kan. Hati dah berdebar lah dah. Ingatkan apa pula ni, mana ada sungai kat sini, ada ke swimming pool kat sini kan. Rupa-rupanya dia bawa kita semua kat dalam bilik air. Dalam bilik air tu dah bersedia dah 2-3 orang senior lah, dengan baldi kat tangan masing-masing penuh air. Lepas tu kita diminta meniarap dekat lantai kat floor tu kan. Kemudian diorang pun simbah lah air tu, basahkan lantai simen tu dengan air tadi. Lepas tu seorang cakap lah, okay start swim. Kita pun berenang lah, cepat, faster. Dia suruh ni kita berenang sekuat-kuat hati. Cepat. Dia kata kan, siapa yang kemudian kalah, dia kata teruk kena lagi. Cepat, macam speedboat, dia kata kan. Kita pun berenang lah kan. Ya Allah, kesian, sakit dada tu. Sakit dada, merah dada kita. Petang tu kami keluar padang lah. Wah, semua fresh turun padang. Kita ni ingatkan betul lah kan, bagi bola ke sekurang-kurangnya kan, ataupun pergi berkawan ke kan. Tapi sampai dekat padang, senior ni ramai lah, lelaki perempuan pun sama bengis tau senior ni. Jadi kan dia duduk kat situ, kita duduk ramai-ramai, dia pemilihan lah, pilih. Alhamdulillah lah, pagi saya dah kena, petang orang lain pula kena kan. Dia panggil helikopter tau. Helikopter dekat tengah-tengah padang tu, dia pancang satu kayu. Kemudian tu dia letak beli tali belati kecil tu kan. Lepas tu tali tu tersangkut dekat ada puli tau kat atas tu. Jadi kan dia pusing, tali tu jatuh ke bawah. Ada siapa yang kena naik helikopter ni kena pegang ujung tali tu. Jadi bila dia kata start, panaskan enjin, start enjin, go, dia kata kan. Bila dia kata go je, yang nasib tak baik ni kan kawan kita ni, dia pun berpusing, dia pegang tali tu, dia pun berpusing lah. Tali tu boleh ikut dia kan, berpusing lah, bulat, laju lagi, dia kata kan. Pusing lagi, laju, pusing lah helikopter ni, laju ni, pusing sampai banyak juga pusingan dia, saya rasa tahu dekat 20 agaknya. Pusing, stop, dia kata tahu. Bila dia dah jerit stop tu, budak ni pun lepas tali tadi. Ya Allah, ya Tuhanku. Dia orang semua gelak lah, si senior semua memang gelak. Mungkin dia orang pun kena ni dulu tahu benda ni. Ni anda semua tahu tak, bila kita dah berpusing macam tu, tiba-tiba kita lepaskan tali tu, jadi siapa yang kena tu, dia jadi macam orang mabuk tau, huyung hayang dia jalan ke sana nak jatuh, huyung hayang lah dia. Jadi kan kesian sangat tau, betul-betul macam orang mabuk, huyung hayang. Lepas tu dia terduduk budak-budak ni datang, dah lah gelak. Jangankan senior, kita ni pun nak gelak tau, tengok kawan kita. Tapi kesian lah kan, separuh mabuk budak tu dia buatnya.
Malam tu kami balik ke dorm masing-masing, tidur dalam keadaan yang letih lesu lah kan, dengan fikiran yang berkecamuk kan. Ada yang tak eloknya pasal bully ni, pasal ragging ni, dia boleh downkan kita tau. Kita rasa perasaan kita jatuh ke bawah, hilang keyakinan diri. Itu yang tak eloknya tau. Tapi yelah, nak buat macam mana kan, kita nak menghabiskan berapa hari saja lagi ni, terpaksa tahan lah. Nak buat apa, nak marah pun tak boleh juga kan. Lepas tu malam tu kita berehat, tengah-tengah tidur, macam biasalah, macam askar Jepun lah, komputer Jepun lah, dia datang, dengar je bunyi tengah-tengah malam tu, dengar bunyi, bangun Freshie, bangun. Kita pun bangun lah, tergesa-gesa semua kan. Sekali keluar, semua berdiri kat situ, tengok jam. Saya rasa dekat nak pagi jugalah, pukul 5 pagi macam tu kan. Lepas tu bangun, apa lagi ni dalam hati kan. Lepas tu dia pilih lah, kawan-kawan dia pilih semua. Dia pilih, aduh mak, tak tahu nak cakap lah. Kawan saya kena, saya ketawakan kawan saya kan. Lepas tu ada seorang tu lah, yang senior tu kan, dia boleh tunjuk dekat saya tau. Aduh mak, macam mana ni, tadi dah buat ni, kena lagi. Lepas tu tunjuk kat saya, nak ikut lah, terpaksa lah kan. Saya dengan satu dom ni kena kan, 2 orang. Lepas tu ingatkan nak pergi mana, dia orang bawa keluar semua ikut lah kan, kawan-kawan lain semua ikut. Rupanya dia bawa kita dekat koridor tau, dekat lorong, dekat apa tu, dekat bangunan tu lah, lorong kat situ kan. Ada seorang senior dah tunggu. Dia kata okey, dia mengajar macam ni, engkau kena berkokok. Kena berkokok? Kena berkokok lah, macam ayam berkokok tu. Ini dah nak subuh ni, dia kata tau. Bayangkan kita ni dia kena suruh berkokok lah kan. Lepas tu bukannya berkokok macam tu je. Kalau berkokok macam tu simple lah kan. Dia suruhnya kita sebelum berkokok tu kena mengepak-ngepak dulu macam ayam tu kan. Jadi siapa yang kena buat pap tu lah, dengan pukul tangan dia kan dekat peha dia tu. Sudah tu baru menjerit sekokok hati. Berkokok lah macam ayam kan. Ada yang dia kata, "Oi, ayam sakit ke apa ni? Ayam tak makan ke?" Berkokok kuat-kuat semua tu. Sampailah pagi, saya kena ni yang ini. Boleh bayang tu. Saya kena, punya malu-malu saya masa tu kan, pun kena juga kan, apa kan. Jadi kan, bayangkan masa tu lah. Kalau sekarang ni kan, kita ingat kan, kita kena berkokok siap dengan kepak-kepak gitu tu kan. Nak gelak pun ada tau sampai sekarang. Itu sebabnya dulu saya pernah jumpa kawan lama kan, dari Sabah, jumpa di KL kan. Masa tu yelah, kita boleh minum-minum sama, sambil makan-makan kita ceritalah balik kita punya ragging kan. Masing-masing terbahak-bahak ketawa tau. Kita tak sangka kita alami benda-benda macam ni dulu kan. Tapi tak apalah, kita pun dah maafkan dia orang lah, lama dah kan. Jadi itu satu pengalaman hidup lah, yang sebenarnya pengalaman yang sangat baik lah untuk kita ingatkan kan. Jadi kita reda lah, kita dah alami benda ni. Kita harapkan benda-benda macam ni tak berlaku lagi lah pada pelajar-pelajar hari ni lah ya. Dan satu lagi kan saya nak cerita lah tentang cara dia orang ragging kita masa tu. Dia orang letakkan senior ni ambil satu table tau, dia letak kat bawah. Jadi berkumpul lah semua, ramai-ramai semua tu, satu kampus tu berkumpul. Jadi meja tu tengah-tengah, dia letak lah berapa jenis barang kecil-kecil atas meja tu sebagai inilah barang jualan lah. Dan dia pilih, yang dia pilih ni lah paling parah, siapa yang kena. Dia pilih kan untuk jadi salesman. Dan seorang tukang cakap, senior ni dah yang diktate apa kena nak cakap tau. Dia macam orang jual ubat tu kan, dia yang suruh menjerit, suruh buntangkan mata, suruh macam-macam lah kan, menyanyi semua kan sambil nak melakukan ubat dia tu. Barang dia. Lepas tu kan, bayangkan kalau setakat jual benda biasa dia okey tau. Ini dia suruhnya kita jual benda-benda yang memalukan kita lah, macam ubat kuat. Dia katakan, ni ubat kuat, terangkan apa khasiat dia apa semua kan. Bayangkan kita yang tak pernah buat benda-benda macam ni kan. Apa lagi kalau perempuan kena. Ada ketikanya perempuan kena tau. Budak-budak pelajar perempuan kena. Bayangkan anak-anak orang kampung yang pemalu tu, 18 tahun kan, tak pernah sebut benda-benda macam ni kan. Bila kena menangislah kan. Tapi itulah dia kan. Ini terpaksalah kita alami ni semua. Ini kisah benar yang benar-benar saya alami lah masa zaman tu lah, 74 kan. Budak-budak zaman tu saya rasa memang itulah, tak tahulah kan. Bukan sebab tak ada undang-undang, ada undang-undang. Tapi sebab mungkinlah dia orang, mungkin dulu pun dia kena juga macam tu. Jadi benda ni berikutan lah kan. Ragging ni sebenarnya adalah ni budaya daripada barat, daripada college dengan universiti dekat England dulu. Jadi bila dia orang bully macam ni, cara macam ni untuk rapatkan hubungan kononnya kan. Tapi benda ni dibawa ke Melaya masa tu. Itulah bermulanya, sampailah bertahun-tahun benda ni berlanjutan lah kat tempat kita ni.
Saat yang kita semua tunggu dah tibalah. Kan tibalah hari penamatnya ragging kita tau. Jadi malam tu dia adakan macam majlis makan lah untuk ramai-ramai semua kan. Sama ada untuk meraihkan freshie sebenarnya. Jadi tibalah lepas-lepas makan tu berkumpul lah, bercerita-cerita kan. Dan freshie yang teruk kena tu, diorang pun di-approach oleh senior-senior. Diorang datang berpeluk-pelukan, semua bersalam-salaman kan. Jadi masing-masing katalah, aku minta maaf lah ya, aku buat kau macam ni kan. Jadi kita malam tu pun kita kata okey lah bro, okey lah, tak ada apalah kan. Kita tahulah, kita faham lah. Buli adalah gangsterisme. Jadi kan pernah berlaku ya, di mana buli boleh menyebabkan kematian ya. Jadi tolonglah di mana-mana sekalipun anda berada hari ini, di sekolah, di college atau di universiti ataupun di tahfiz sekalipun ya, don't ever bully orang. Jangan sesekali bully. Tapi kan sekarang ni kalau tanya saya lah kan, jika ditanya saya balik benda ni elok ke tidak, saya beritahu pelajar-pelajar di mana-mana pun di sekolah-sekolah kan, bahawasanya bully adalah perbuatan yang sangat tidak baik dan tidak akan dibenarkan oleh mana-mana kerajaan, terutamanya jabatan-jabatan kita di Malaysia hari ni lah. Jadi kan zaman dulu biarlah tinggal berlalu je kan sebagai sejarah kan. Tapi itulah dia, bully tak boleh dibuat. Saya beritahu pelajar, dek, jangan bully. Bully adalah gangsterisme dan bully boleh menyebabkan kematian. Saya harapkan apa yang saya ceritakan ini akan membawa iktibar pada anak-anak muda sekarang ni, terutamanya pelajar ya, para pelajar semua, supaya menjauhi kes-kes bully seperti ini. Yang lama tu biarlah dia berlalu ya, itu pun zaman-zaman dulu ya. Sekarang ni tak mungkin berlaku lagi. Dan terima kasih sekali lagi pada anda semua yang sudi sama-sama saya pada video kali ini. Saya mendoakan kesejahteraan untuk anda semua. Sehingga bertemu lagi, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.